dan support Scarpalair. Thank you bang. Nanti saya akan letak semua link Scarpalair yang ada dekat TikTok ni. Sebab barang TNG ni, lagi-lagi yang Pokemon ni memang hot. Orang sanggup beli walaupun kena dengan Scarpalair ni. Sebab Pokemon ni dia original. Nampak dia punya hologram tu daripada TNG. Ni NFC card. Ada macam-macam design lagi. Masa keluar kat website dia kau tak nak beli. Sekarang dah kena Scarpalair dengan orang. Tak apalah, hari ni aku nak unboxing kat Charizard ni. Cantik kan? Dia Pokemon yang berlampu pun ada keluar. Sakit mak tengok. Okey, ini kad dia Charizard. Terletak bawah lampu sikit. Tengok Charizard. Ni belakang dia. Cantik mat. Kalau kau tak sempat beli dekat website hari tu, kau boleh beli kat link Scarpalair kat bawah tu. Pandai-pandai kau pilih mana harga berpatutan. Sekarang ni ada kotak ni. Aku ingatkan kad ni aku nak pakai. Kotak ni aku nak jual. Siapa nak beli kotak ni? RM30 jalan lah. Cantik lagi. Cuma ada koyak sikit.